Anak jadi macam ni sebab siapa? Anak kita ni lahir macam kain putih tuan-puan. Tapi hari ni kalau dia suka menjerit, suka melawan, susah dengan cakap kita ni, siapa yang corakkan dia? Daripada rumah, betul tak? Kita je. Kitalah yang ajar dia cara bercakap, kita yang tunjuk cara marah macam mana, kita yang membentukkan cara dia fikir. Okey? Ni kita nak pergi ke satu doa ni, save post ni dan share kepada pasangan. Okey? Kalau hari ni kita nampak perangai anak kita tak suka, tengok balik. Siapa yang dia selalu tengok? Tengok dia punya kawasan, dia punya pergaulan dia tu. Sebab tu kalau kita nak berubah, kalau kita nak anak berubah, kita yang kena berubah dulu. Alright? So, Nabi ajar satu doa ni supaya anak membesar dengan akhlak yang baik. Kita doa dalam keadaan ada usaha, ada ilmu dan ada yakin kita. Alright? Doa dia macam mana? Allahumma zayyin waladi bihusnil khuluqi kama zayyanta khalqahu. Okay? Kama zayyanta khalqahu. Maksud dia apa dia? Ya Allah, hiasilah anakku dengan akhlak yang baik sebagaimana engkau hiasi rupanya. Alright? So dapat satu dekat sini. Yang ni saya nak maklum yang doa yang saya sebut tu ada dalam e-book yang saya susun. Klik dekat link di bio, cepat dapatkan sebab harga tengah promosi daripada harga RM129 sepenuh Ramadan ni, beberapa hari lagi RM29 kita ada offer. Dapatkan harga tu insyaAllah. Dekat Australia pun boleh beli, Singapura boleh beli, Brunei pun boleh beli, dalam Malaysia lagi lah boleh beli. Alright? Dapat Mudah-mudahan Allah Ta'ala jentik hati kita untuk kita berubah demi keluarga kita. Tak kiralah ibu ke ayah ke. Yang tolong jangan komen salahkan ayah ke, salahkan ibu ke. Tolong jangan buka aib. Okey? Betulkan. Saya keluarkan video ni untuk betulkan diri kita. Jangan kita komen supaya yang ni salah dia ni, yang ni salah nenek, yang ni salah bapa, yang ni salah ibu. Tak. Alright? Dapat Ingat tu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sesuatu dan dapat banyak lagi doa dan juga kelebihan doa ibu. Ada juga dekat e-book yang saya sebut tadi dekat link di bio. Ada 4 dalam 1 e-book tu. Alright, dapatkan insyaAllah. Wallahualam. Saya Tuan Zul. Kami buka Taska Tadika, Ceras Selangor dan juga Pulau Pinang. Ceras Selangor, Ceras Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang, Seberang Jaya dan Perdang. Okey? Cepat. Kalau yang nak daftar pun boleh bagi tahu saya. Okey?